Booking proses sangat smooth. Apa-apa semua perbincangan sangat jelas. Kalau tak faham, ada idea atau apa-apa, boleh terus contact dengan diorang punya PIC. So dia punya proses tu sangat mudah lah, memudahkan juga. Temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang, tiada lain, tiada bukan. Nama saya boleh panggil Dazril. Nama saya Sarah. Lega lah. Dah settle, dia lega sikit. Sama juga, lega sebab semua dah selesai, semua dipermudahkan, semua orang pun happy. So saya pun happy. Hari ni semua daripada bantuan pihak Dewan sendiri memang sangat teratur, dan saya rasa kalau tak ada management dan idea-idea, saya rasa saya pun tak boleh fikirlah flow ni akan jadi macam mana kalau tak ada pihak management sendiri. Jadikan bajet dan goyang kaki saja. Yang penting duit lah. Bajet ada jalan. Laut samudra kan ku daki pegunungan Himalaya. Dekorasi kalau bagi saya sangat memuaskan lah, sebab saya tak perlu nak fikir, saya tak perlu fikir, cuma saya kena fikir pelamin je. Pelamin tu pun okey, sama macam yang saya nak, dan semua okey, and semua dalam saya punya expectation lah, lebih daripada expectation saya. Sangat-sangat convenient. Dari segi orang nak mencari dewan pun tak susah. Memang dekat Waze tu terus sampai lah kat sini. Tak keliru, parking yang luas, nak jalan daripada parking nak masuk dewan pun senang. Saya first of all sebab kat sini yang senangnya kita punya planner dah organisekan semua from A to Z. So kita kat sini cuma nak kena ingat apa yang diorang bagi tahu, flow dengan modal lah yang pasti, itu yang paling wajib. Tak ada modal tak jalan korang. Saya pun sangat recommend rumah Abang Jamil. Tak kisah mana-mana, Shah Alam ke Kelang ke, pilih je sebab diorang sangat mempermudahkan korang punya proses daripada A to Z. So korang tak payah fikir, tak payah pening-pening, cuma fikir je lah design pelamin. Macam tu je. Korang tak payah fikir berat-berat. 5. Ingat kenduri, ingat rumah Abang Jamil. Terima kasih banyak.